First, tuan-tuan cari 4 batang sadri. Kemudian tuan-tuan potong macam ni, basuh dan selawat. Selawat. Tengok dekat tangan cucadan ni batang sadri, pengidap batu karang buah pinggang. Cucadan mohon lihat video ni. First, tuan-tuan cari 4 batang sadri. Kemudian tuan-tuan potong macam ni, basuh dan selawat. Selawat jangan Allahumma salli ala Muhammad. Basuh dan selawat. Kemudian pada selawat dah basuh, tuan-tuan tutuskan. Tuan-tuan masukkan di dalam pengisar. Tuan-tuan ambil segelas air zero klorin. Jangan ambil air pipe, ambil air yang tak ada klorin lah, air penapis. Kemudian ambil 1 gelas besar air tapis. Jangan ambil air yang ada klorin, ambil air penapis yang zero klorin. Sekali lagi Cucadan nak ingatkan, pastikan jangan kurang daripada 4 batang. Sukatan dia 4 batang sadri, 1 gelas besar air zero klorin. Kemudian kita kisar. Selepas dah kisar, tuan-tuan ambil limau kasturi 1 biji, potong dan perah. Perahkan di dalam air batang sadri ni. Perah. Kemudian campakkan kulit di dalam air ni. Kemudian tuan-tuan minum. Minum sebanyak mana boleh minum. Habiskan segelas tu lah. Kalau boleh habiskan. Jangan tapis, terus minum sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sedap. Memang sedap. Untuk mereka yang ada masalah batu buah pinggang.